Ramai orang tak tahu, makan mangga harum manis kemboja ketika perut kosong sebenarnya buat perkara mengejutkan dalam badan kita. Dalam beberapa minit pertama, gula semula jadi dari mangga masuk ke dalam darah dengan sangat cepat. Ini bagi tenaga segera sebab mangga kaya dengan glukosa dan fruktosa. Pada masa yang sama, enzim pencernaan seperti amilase mula memecahkan karbohidrat supaya badan mudah serap nutrien. Vitamin C dan antioksidan dalam mangga pula terus membantu menguatkan sistem imun dan melindungi sel badan dari kerosakan. Serat semula jadi dalam mangga juga merangsang pergerakan usus, membantu sistem pencernaan bekerja dengan lebih lancar. Tetapi, ada satu perkara penting. Jika dimakan terlalu banyak ketika perut kosong, paras gula darah boleh naik dengan cepat, menyebabkan sesetengah orang rasa pening atau cepat lapas mulut. Sebab itu, pakar nutrisi cadangkan makan mangga secara sederhana atau gabungkan dengan protein seperti yogurt atau kekacang. Jadi, sebenarnya, makan mangga harum manis ketika perut kosong boleh beri tenaga dan nutrien. Tapi,